Assalamualaikum dan salam sejahtera. So hari ni hari Jumaat, pukul 8.30 malam. Kita orang ingin bergerak ke Sekinchan tapi kita orang akan transit dekat Pantai Morib. Tengoklah dalam perjalanan 2 jam lebih ni, kita berhenti kat Pantai Morib. Mungkin dekat masjid ke ataupun tepi laut ke, kita tidur kat situ gunakan EV ni. Jadi kita tengoklah perjalanan kami menggunakan Proton E-MAS 7 ni. So jom kita pergi ke Morib. Lepas tu besok pagi terus ke Sekinchan. Dekat situ kita tidur semalam. Saya ada sewa hotel, nama dia Padi apa entah, saya dah tak ingat. Tapi kat situ lah. Alright. Jadi jom kita gerak. Sekarang dekat rumah, dekat Melaka. So bateri 80%. Range ada 289 km dynamic. Jadi kita orang akan bergerak ke Morib. Okay, Morib. Tengok ni. Okay, perjalanan kira-kira 2 jam 17 minit. Jarak kira-kira 143 km. Jadi sini bateri dijangka tinggal 40%, nampak? Ni. So perjalanan yang ni ikut highway. Nanti dia masuk dekat mana ni? Dengkil macam tu lah, dekat Dengkil terus pergi kat sini. Ni Banting. Sini ada charging So mungkin kita akan singgah situ untuk cas, terus pergi ke Morib lah. Alright, jom kita start. Kita orang ikut jalan AMJ ni. Okay, sekarang kita masuk highway dekat tol Simpang 4. Saya menggunakan ICC, Intelligent Cruise Control. Saya set pada 100 km sejam tanpa menekan pedal, dan steering saya pegang lah, tapi saya tak paksa sangat sebab steering sekarang pun dia dalam kawalan oleh kereta. Macam sekarang korang lihat depan tu ada kereta perlahan, kereta ni pun akan turut perlahan. Jadi betapa pentingnya ICC ni jika orang gunakan di highway, lagi di waktu korang mengantuk. Okey, kenapa saya cakap bagus untuk pemandu yang mengantuk? Sebab steering ni dia akan kawal ikut dalam lane. Kalau dah keluar dari lane, dia akan masuk dalam lane tu balik. Okay, sekarang kita masuk exit 214. Sekarang kita orang singgah makan dekat Zaza Tom Yum Seafood Banting. Okay, dekat sini. Kejap lagi depan tu dah Morib. So kita tengok bateri ada 49%. Range ada 177 km. Apa ni bu? Ya, nasi goreng. Nasi goreng tadi So kita makan nasi goreng, lepas tu order sop-sop lah, macam mana Tom Yum ni. Okay, malam ni kita orang makan nasi goreng buat kat rumah tadi. Lepas tu ada sate. Okay, sekarang di Banting hujan lebat. Tengok. Saya sudah makan malam di kedai Tom Yum dekat Banting ni. Jadi sekarang pukul 11.44 malam. Kita orang nak check in Villa Morib. Dekat situ ada charger tapi dia punya kilowatt rendah, 11 kilowatt tak silap. Jadi plan kita orang sepatutnya nak duduk dalam kereta.
di tepi pantai macam tu. Tapi ialah hujan lebat pula tadi. Kita orang decide menetap di hotel ataupun resort. Hotel ataupun resort yang masih ada kekosongan adalah Villa Morib. Itu Villa Morib. Okay, kita tengok percentage bateri. Ada 46%, 167 km. Kalau ikutkan boleh je kalau nak pergi ke Sekinchan tapi kat sini ada charger. Kejap lagi lepas loading barang kita akan cas lah. Charger yang ada dua, Gentari 11 kW. Ok, ni dia Villa Morib. Ok, tadi ada isu kita orang bayar melalui booking.com, tapi pihak hotel tak terima. So kita orang kena bayar balik. Ok, sekarang saya nak tunjukkan charger. Kedudukan charger di sini. Jadi kalau korang datang Morib, bolehlah menginap dekat Villa Morib ni. Ok, alhamdulillah, Muju ada bilik tingkat atas sana, bilik 216. Alright, jom kita ambil di barang, kita tengok. Jom kita naik. Sekarang jam pukul 12.20. Ok, bilik 216. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ni hari Sabtu, 4 bulan 1 2026. Okey, pagi ni dalam pukul 5.10 saya bangun, saya nak cas kereta. Jadi jom kita tengok berapa persen sekarang. Okey, power share. So 46%, range ada 166. Okey, jadi jom kita cas. Okay, dia punya charger tu jauh sikit ke depan dekat lobby depan tu. Macam daripada bilik kita orang ni memang agak jauh sikit lah. Alright, jom. Tu sebiji Imas. Ingatkan nak cas malam tadi tapi sebabkan hujan, malas pula. Okay, dah sampai parking. Untuk cas, kita buka app dia, Gentari Go. Ok, klik. Ok, dekat stesen yang saya parking ni, dia nombor 1 jadi korang pilih lah yang nombor 1. Ok, 240050. Tekan proceed to payment, tekan activate. Korang plug in connector itu. I have done this. Ok, dah sudah charging. Show detail. Ok, start charging 5 suku 3 Januari 2026. Ok guys, dah charging. Jadi nanti kita tengok macam mana dia punya rate dia, berapa kena bayar, berapa jam. 11 kW. Dia AC bukan DC. Dia slow charging lah. Tapi okey lah kan. Kalau kat rumah 7 kW. 7 kW ni kalau nak charge full harus 25A, ambil masa dalam 8 jam macam tu. Yang ni mungkin dalam 4-5 jam lah untuk full charge. Okey, jom kita naik atas. Okey, kejap lagi kita orang nak cari sarapan. Dekat hotel ni dia ada sediakan sarapan, tapi kita orang tengok dulu, try dulu. Jadi nanti dalam pukul 12 tengah hari ataupun sebelum tu lah, kita orang kemas-kemas, kita nak check out dan terus kita orang pergi shoot ke Sekinchan. Sekarang jam 7.53 pagi. Okay, let's go.
Ini dia suasana pagi di Villa Morib. Okay guys, kalau kita lihat kat sini, okay, dah 100%, jadi dia dah off lah. Stop charging. Okay, stop charging. Session completed. Lepas tu nanti dia tolak lah duit daripada kita punya debit card yang kita daftar lah dalam apps ni. Okey, settle. Jadi daripada 46% hingga 100%, RM40 sahaja. So, bila sudah, just tanggal. Unlock dulu Unlock dulu kereta. Kemudian cabut konektor. Ni jangan lupa tutup. Okay, itu dia. Bateri 100%, range 363 km dynamic. Okay guys, jom kita pergi belakang, kita round-round tengok tepi laut. Dekat tepi laut tadi memang tak boleh mandi lah sebab dia ada tambak kan. So kalau korang menginap kat sini, korang boleh mandi kolam. Okay guys, sekarang pukul 11.48. So sekarang kita nak terus keluar dan around sekejap ada ke area Morib ni, tepi-tepi pantai itulah especially. Kemudian kita terus shoot ke Sekincan. Okay, ni dataran pantai Morib under construction. 46 Indian Beach Group landed here pada 9 September 1945 and handed across the beach. Ibu nak jalan tu, ibu nak pergi jalan tu. So sini tempat nampak ni, kemah ni dia ada sewa set kemah, payung dengan kursi. Ibu nak pergi jauh tapi ada orang sampai situ lah. Ni yang dia orang goreng. Dia orang goreng makan tu. Dia lembut Halid, cepat dik. Rasa dia. Jangan tengok sini. Dia Maya nak ambil gambar. Selfie. Cuba letak. Okay guys, sekarang pukul 3.58, pukul 4 kita orang dah sampai Sekincan. Jadi kita orang nak makan tengah hari dulu dekat AZR Mentarang. Okay, kita orang order ni Mentarang bakar, chef cup 3 rasa, sayur campur, sotong tepung, masak lemak, cili padi Mentarang. Kan? Lepas ambal. Ini dia Mentarang
kita orang dah sampai Paddy Central Homestay. Ni dia. Jadi sekarang kita tengok percentage bateri, power share. Okay, 60% daripada 100% tadi dan range ada tinggal 218 km dynamic. Jadi jom kita check in dulu. Sini kan pintu masuk dia. Jadi inilah rupa bilik dia. Dia menggunakan konsep industrial. Okay guys, kalau korang tengok kat sini banyak kereta. Sebenarnya diorang ni bukan yang menginap pun. Diorang just nak ambil gambar sahaja dekat bahagian belakang ni. Sekarang 4 bulan 1 2026. Pagi-pagi ni dalam pukul 7.30 kita orang nak pergi cari nasi lemak syurga. Okey. Jadi jom. Sekarang tengok bateri percentage 60%. Range ada 216. Hotel ni bagi saya okey lah, almost perfect lah. Aircon sejuk, ada kipas, lepas tu tandas okey, air pun okey, tak ada bau, tak ada benda-benda yang kurang menyenangkan. Lepas tu plug point banyak, setiap katil ada. And then wifi pun ada. Wifi percuma, dia tak perlu nak masuk-masuk password. Jadi kalau korang datang kat sini boleh lah menyewa dekat hotel ni. Okay guys, jom let's go, kita pergi nasi lemak. Nasi lemak syurga ni dia dah pindah kedai dekat Sungai Nibong. Jadi jarak daripada Paddy Central tu dalam 20 km. Pagi ni dah ramai orang. Parking pun susah jugalah. Jadi tengok banyak kereta berderet. Ni nasi lemak dia. Sambal petai kerang. Sedap okey. Sekarang kita rasa nasi lemak juga lagi. Macam mana? Lemak? Memang sugar lah. Memang sugar lah. Settle sudah. Sambal pagi. Nasi lemak dia okey lah. Sambal dia sedap. Lempeng biasa saja kot. Lempeng batu tenggek lagi best. Okey, bateri. Lepas korang pergi ke dia ambil 5% bateri untuk sampai ke syurga nasi lemak ni daripada 60 tadi kan. So sekarang saya ada range dalam 198 km dynamic. Bateri ada 55%. So ni rooftop dia mesti ada tandas sini. Okay guys, sekarang jam 11 pagi. Jadi kita nak check out. So sekarang ni kita kena fikirkan mana nak charge sebab bateri ada 50%. Kita orang tak ikut Morib. Kita orang terus masuk dekat Jalan Kuala Selangor untuk terus ke Shah Alam.
sekarang kita berhenti dekat RNR Dengkil southbound. So saya start cas. So bateri sekarang 21%, range ada 77 km. Ke Dengkil southbound ambil cas. Kita ada sate dulu, sate kacang. Kita boleh monitor charging kita. Kalau nak 60% kita boleh stop lah sekali. Kat sini kita boleh tahu berapa ringgit kita kena. Okey, jom kita balik. Bateri pun dah 60%, RM34.88. Okey, ni dia. So kita just stop charger. Stop. Okey, nanti dia akan tolak lah. Dia dah ambil 100 tadi, ditolak RM7.24. Head southeast. Charging complete. Okey, kena dalam RM37.38. Unlock dulu. Correct. So bateri 63%, 230 km dynamic. Sejam setengah ada 114 km. Bateri kalau sampai rumah 31%. Alhamdulillah dah sampai Melaka. So jom kita tengok bateri berapa persen. So bateri tinggal 32%. Tadi dekat Dengkil kita cas sampai dalam kira-kira 60 something lah, 61, 62 jam tu. Dan range tinggal 115 km dynamic. Okey, satu lagi lupa. So saya akan tunjukkan average power consumption saya. Okay, kira-kira 14.3 kW per 100 km. Okey lah, jimat lah So itu saja tentang penggunaan 57 ni daripada Melaka, Sekincan, Melaka. Okey, perjalanan pergi lain, balik lain Pergi ikut Morib, ikut kapal Mero apa semua tu sampai ke Sekincan. Kalau balik keluar pada tol Bukit Asam, terus singgah ke Dengkil, charge dan terus balik ke sini. Okey guys, jadi itulah penggunaan EV. Selama saya pergi, cas sekali, balik pun cas sekali. Kos untuk mengecas EV saya ni adalah total dalam RM76.83. Dekat Belia Morib kira-kira RM37.10. Manakala dekat Dengkil RNR southbound RM39.73. Jadi okeylah, tak adalah mahal sangat tapi realiti dia kalau kita menggunakan charger DC, charger luar, memang rate dia memang agak mahal sedikit berbanding kalau kita menggunakan charger di rumah. Kepada sesiapa yang nak pakai EV, korang kena ubah sedikit lifestyle pemanduan kereta korang. Sebab EV ni dia menggunakan bateri kita perlu cas. Dia akan bagi range, dia bagi percentage bateri. Jadi korang kena manage, korang kena rancang bila nak cas dan dekat mana nak cas. Macam contoh Proton X 7 ni, kalau dekat maps dia, contoh macam saya tunjukkan sebelum ni, saya nak pergi Morib, bateri sekarang contoh 60%. Saya nak pergi Morib dan dekat maps tu kita boleh tengok berapa bateri yang tinggal. Dekat situ kita boleh rancang. Kalau bateri tu kurang sangat, jadi dalam perjalanan tu korang kenalah cari charger. Macam tu lah saya buat supaya rasa anxiety saya tu dah kurang. Okay, dia ada, tetap ada, cuma kita kena rancang. Kita kena fikir mana nak cas dan bila kita nak cas. Charging pun tak ada nak tergesa-gesa sangat ataupun nak kena beratur, tak ada. Alhamdulillah, so far bagi saya, selama saya pergi jalan jauh ni, macam saya pergi Kampar,
Saya pergi Penang, so far tak adalah saya kena queue, kena beratur ke, semua alhamdulillah okey. Jadi itu saja video untuk kali ni. Kepada siapa yang tengah mencari EV yang sesuai untuk korang, saya rasa korang boleh tengoklah video ni, boleh nilailah sendiri. Bagi saya E-MAS 7 ni memang baguslah. Saya tak cakap langsung tak ada kelemahan, ada. Tapi itulah nanti saya akan ceritakan dalam video-video akan datang. Okay guys, itu saja, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.